Bang. Nah, Mana tadi? buat apa ni bang? Ini ada MacBook ni. MacBook aku sendiri masalahnya ni. MacBook aku sendiri dia dah bateri cepat habis. Lepas tu kan, ni masalah bateri rosak lah. Lepas tu aku tukarlah bateri. Bila bateri problem, kau tahu tak dia akan effect. Oh sorry. Dia akan effect performance juga. Performance, contoh Dia akan jadi slow. dia slow Bateri bila bateri problem dia akan jadi slow. Bateri problem jadi slow. Ya. Kacau lah. Kacau nak buat kerja. Kau tahu aku kan busy. Betul. Okay. So ni aku dah pasang bateri yang baru. Sekarang ni tak boleh on. Pasal aku dah lama tak buat kerja ni. Oh, Jadi lepas tu dia punya bateri ni dia pelik sikit. Tapi dah tak boleh on. Macam mana tu? Aduh. tak boleh on lagi. Tak on tu lah. Selamat. Ni masalah dia bila dah lama nak buat. Kau jangan risau lah. Kalau kau hantar sini aku takkan buat lah laptop kau. Kau jangan risau pula. Nanti kau risau pula kan. Kau minta beli on. Tak ada. Aku takkan buat lah. Dia orang-orang profesional. Kita bagi orang-orang yang profesional. Okay, dah menyala nampak tu. Fan dia dah menyala. Kipas jalan. Kipas dah jalan. Kita tengok Boleh on ke tak boleh on? boleh on ke tak boleh on. Nampak. Kalau Alhamdulillah. logo ni alhamdulillah. Kalau ada okey. Kalau dia sama macam repair handphone juga. Kalau kau pasang bateri, logo tadi tu tak keluar kan? Dah on tapi logo tak keluar. Standby lah lagi 800. Ada benda yang muskil lah tu. Standby lah lagi 500 ke atas tu. Kau kena standby lah. Okay. So kalau kau ada masalah MacBook, ada masalah laptop, desktop, iPhone, Android punya phone, apa-apa mobile phone lah. Okay. Salam Allah. Boleh PM kita.